Taman Warisan Bestari Dengkil, Selangor. Kawasan perumahan mereka hanya kurang 500 meter daripada tapak pelumpusan sampah haram ini. Tidak cukup dengan itu, lori sampah yang dipandu secara berbahaya juga tidak pernah putus berada di laluan utama kawasan berkenaan, mengakibatkan jalan rosak teruk dan sisa sampah memenuhi bahu jalan. Pembuangan sampah ni setakat malam kita nak tahan bau, kan? Dengan sampahnya, dengan anjingnya banyak. Itulah kita orang sini berapa kali buat komplain, tak ada jalan tu komplain kita. Memang jalan sedia ada tu memang pecah kat lori buat sampah saja. Bukan orang kebanyakan kita ni. Lori buat sampah saja. Baik daripada bengkel pun baik daripada spam. Dakwa penduduk tapak haram yang bersebelahan Sungai Langan itu menyebabkan pencemaran sumber air. Pendakwa mereka lagi, 11 agensi berkaitan dan pihak berkuasa tempatan telah maklum perkara ini, namun kesemua agensi terbabit bertindak ibarat melepaskan batu di tangga. Kalau ikutkan kesemua agensi yang berkaitan dengan isu sampah ni, kita dah ajukan majlis dan kuasa tempat pejabat tanah dan kajian di Selangor sini pun kita dah maklumkan. Untuk makluman, tapak ni wujud selepas taman kita wujud. Jadi sebelum adanya akses jalan ke taman kita ni, tak wujud pun isu sampah ni. Saya dengar sebelum ni dah banyak lah kita ada ajukan keasasan dan sampai sekarang ni masih tidak ada lagi apa-apa penyelesaian. Dan saya sangat-sangat berharap dan penduduk kampung ni pun berharap supaya benda ni dapat diselesaikan secepat mungkin lah, dengan cara yang sangat baik. Sekarang kan